mencari basikal baru. Ni kalau ada mamu dia tu, cium dah sungguh-sungguh. Terima kasih Mama cantik. Apa? Terima kasih Mama cantik. Kalau dapat apa tu, terima kasih Mama cantik lah. Mamat ni nak beli basikal. So ni, sinilah. Mana? Sana sayang. 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 Oh, buang sampah. Buang apa tu? So ni kedai yang Mak Ali selalu pergi dekat Coket. Dia betul-betul bawah jabatan ni lah. Korang kalau nampak jabatan ni dah tahu dah kedai tu kat mana. Tak pun boleh je kot waste tu. Toy Warehouse. Wah, banyak senyum awak. Masuk dalam dulu lah tengok. Awak jangan yang rempit-rempit tau. Yang biasa-biasa, yang 2 roda, yang 4 roda. Dia tak nak bawa 4 roda. Dia cakap apa tau? Mama malu gila bawa 4 roda. Hai Uncle. Ni Mak Ali bawa korang cuci mata. Senyum sikit dek. Sana dulu kan awak dah ada kecil-kecil. Malas aku layan kau. Mak Tok dah buang. Kat sana kot. Okay. Kalau tak dekat kedai ni boleh tengok dekat rumah kita. Beli motor ni kalau ada dah besar. Tomat. Beli sendiri kalau kau dah besar. Dia pun sama. Kau dah tak kerja. Okey lah. Dia pun sama. Okay. Ni kalau korang nak cuci mata, saya bawa korang cuci mata sekali. Okeylah, video ni sampai sini saja. Sampai Mak Ali buat pemilihan dan bayar. Okay, bye. Takut lama. Malas pula nak lama-lama sebab handphone kita dah memory full. Dia dah meronda sana sini. Ni yang pilihan dia je. Okay, dah buka-buka. Pergi sana bayar. Awak nak yang ni ke? Adik, yang ni boleh lipat. Boleh lipat. Biar Uncle tunjuk. Sekejap Uncle ada orang. Lipat boleh naik. Okey. Tak apalah, itu dah okey dah. Okey. Sambil aku menghafal ya. Oh, okey. Kalau macam ni boleh beli dek. Okey. Okey, boleh. Boleh.